Hai, Assalamualaikum. Hari ini kita akan bercakap tentang topik ini. Pembangunan tanah. Pembangunan tanah adalah satu proses untuk membangunkan atau memajukan sesuatu tanah untuk tujuan tertentu, sama ada untuk industri, perusahaan atau untuk perumahan. Pembangunan tanah ini tertakluk kepada undang-undang seperti Kanun Tanah Negara dan undang-undang perancangan seperti Akta Perancang Bandar dan Desa dan juga akta seperti Akta Jalan, Parit dan Bangunan. Bagi pembangunan atau pemajuan sesuatu tanah, penting untuk pemohon atau pemaju untuk mengetahui jenis tanah dan juga syarat nyata ke atas tanah yang ingin dimajukan atau dibangunkan. Dalam pembangunan sesuatu tanah, selalunya terdapat beberapa permohonan yang akan dilakukan oleh pemaju atau pemohon ke atas permohonan tersebut. Ini termasuklah tukar syarat tanah, pecah sempadan, pecah bahagian, penyerahan dan juga pemberi milikan semula, penyatuan tanah, dan juga terdapat satu permohonan yang berkonsepkan fast track, iaitu tukar syarat dan juga pecah sempadan. Perkara ini selalunya relevan atau terpakai bila mana setiap pemaju ingin melaksanakan pembangunan atau pemajuan sesuatu tanah untuk membina perumahan atau pusat-pusat komersial. Jadi sekarang anda dah dapat sedikit info tentang proses pembangunan atau pemajuan tanah, kan? Sekiranya anda perlukan maklumat yang lebih banyak, anda boleh hubungi kami. Nanti kami akan bantu anda untuk memberikan lebih penjelasan berkenaan proses pembangunan dan juga pemajuan tanah. Dan seperti biasa, jangan lupa untuk like, komen dan share video ini supaya lebih ramai orang mendapat manfaat di atas video yang kami kongsikan. Kita jumpa lagi selepas ini. Itu sahaja. Terima kasih. Bye.